Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Hari ini aku akan berkongsi sedikit kisah misteri aku dengan korang. Kisah misteri aku ini berlaku ketika zaman aku belajar di Politeknik Merlimau. Ketika itu aku masih berada di SEM1. Untuk pengetahuan korang, di Politeknik Merlimau ini pelajar SEM1 yang terpilih untuk menetap di KEMSIS wajib di KEMSIS selama 1 SEM. Dan jika SEM akan datang mahu duduk di KEMSIS, perlu membuat permohonan. Itulah serba sedikit mengenai Politeknik aku. Politeknik aku mempunyai 6 blok asrama. Ketika itu 3 blok lelaki dan 3 blok perempuan. Blok perempuan berada di kawasan terbuka dan berdekatan dengan surau. Manakala blok lelaki pula di kawasan belakang poli dan berdekatan dengan kawasan ladang kelapa sawit. Asal tapak politeknik ini memang kawasan ladang kelapa sawit. So aku tak pelik sangatlah kalau kawasan poli ini keras. Pada satu malam yang tenang dan sejuk, aku dengan roommate aku lepak di luar bilik. Sebab dalam bilik agak pahang, aku ingat time itu pukul 10. Lebih kita orang tengah rancak berborak, bergelak-gelak. Tiba-tiba ketua blok KB aku tegur dan cakap, duduk di luar ini boleh tapi jangan lama-lama. Kita orang jadi macam pelik, kenapa tak boleh duduk di luar lama-lama. Dan roommate aku pun tanya, kenapa bang? Nanti warden marah ke? KB aku bercakap, taklah. Dulu blok laki kat sini semua blok perempuan. Lepas dah jadi macam-macam kes, pihak polis tukar blok ini kepada blok lelaki. Dan dia cakap juga blok yang kita orang duduk ini keras. So memanglah KB kita orang tak galakkan duduk di luar lebih dari pukul 10. Aku dengan roommate aku macam tak nak je percaya kita orang layan je lah. Okey, now dah masuk kisah misteri aku. Kisah ini berlaku di hujung minggu. Seingat aku hari Sabtu. Aku duduk seorang time itu sebab roommate aku balik rumah. Dan dia di JB, aku okey je duduk seorang. Sebab blok laki ni riuh. Sebab student laki, so faham-faham je lah. Tak ada yang reti tidur. Kebiasaannya, nak dekat subuh baru senyap sunyi. Tapi pada hari Sabtu itu, aku macam pelik. Kenapa blok aku sunyi je? Aku pun macam tak kisahlah. Taklah fikir bukan-bukan. Lagipun tenang rasa sikit saja. Lepas itu, aku selesai solat isyak. Aku WhatsApp ke roommate aku. Aku cakap, malam ini blok dia punya sunyi lain macam lah. Tenang je rasa. Roommate aku cakap, sebab ramai balik kot. Minggu depan kan tak boleh balik. Aku baru teringat, minggu depan kita orang ada program FKK untuk blok. Lepas tu aku keluar bilik untuk pastikan, dan apa yang nampak adalah bilik yang gelap. Itu bermakna bilik itu kosong. Tiada orang yang menyala pun, kebanyakannya balik. AJK blok sebab diorang memang tak boleh balik kerana ada beberapa persiapan untuk diselesaikan. Okey, so aku seram dah sikit waktu itu.
Bila aku leka bermain game, rasa seram itu pun hilang. Aku main game sampai bateri phone aku habis. Jam waktu itu pukul 11, nak masuk pukul 12. Aku tak tahu nak buat apa. Nak tidur tak mengantuk lagi. Aku pun buka laptop layar movie. Tengah best layar movie, perut berbunyi. Baru teringat aku belum makan malam. Nak pergi kafe dah tutup pula. So terpaksalah buat instant mi. Aku rasa makan sayang. Kot time tu nak masak sayang tapi air dah cerek. Ada sikit je. Aku tengoklah jam dah pukul 12 lebih. Nak isi air kena pergi tandas pula. Tapi dah lapar punya rasa. Lapar punya pasal, lantaklah aku pun keluar ke bilik. Memang sunyi gila. Angin pula bertiup sejuk. Membuat aku rasa seram sejuk. Aku berfikir, betul ke aku nak buat ni? Aku rasa macam nak masuk dalam bilik semula. Tapi datang pula satu rasa yang memang paksa aku turun ke tandas. Iaitu rasa nak buang air. Semasa masuk dalam tandas, janganlah buat perkara yang tak senonoh. Ambil gambar lah, apalah. Pandai-pandailah apa fikir sendiri. Pada malam tersebut, tandas yang berdekatan dengan aku rasa seperti jauh. Bila sampai kat tandas, aku berharap akulah student dalam tandas itu. Juga hilang rasa sakit dan seram aku. Tapi malangnya tiada seorang pun. Memang aku seorang je dalam tandas itu. Okeylah, aku tak buang rasa. Aku teruk. Letak jari atas sink. Aku pula masuk ke tandas. Kalau ikut aku nak masuk tandas paling dekat. Tapi sebab tandas itu first berkunci, kita gunalah tandas yang kedua. Time aku nak ke tandas, aku ada dengar bunyi pintu tandas terbuka. So, aku pun cakap lah dalam hati, okeylah, ada orang dalam tandas ni. Aku taklah seorang je dalam tandas ni. Selepas selesai buat urusan aku dalam tandas, aku keluar dan terkejut. Aku nampak pintu tandas first tadi terbuka dan aku nampak makcik cleaner di dalam tandas tersebut. Tapi tak nampak muka sebab dia menghadap ke dalam. Aku pun terus gising tadah air. Sambil aku tadah air, aku tengok makcik itu. Makcik itu berdiri tak bergerak. Selepas lama aku tengok makcik itu di sebalik cermin sampai melempar air aku tadah tadi. Aku pandang cermin tadi, balik makcik itu sedang tutup pintu. Dia tak nak pusing. Aku terus keluar ke tandas. Dalam perjalanan dari tandas, aku masuk bilik, aku rasa memang meremang. So, aku mencepatkan perjalanan dan masuk ke bilik kunci pintu. Fikiran aku masih berceramuk. Fikir pasal makcik cleaner tadi. Mata memang tengah tengok movie, tapi otak aku ke tempat lain. Bila aku dah dapat jawapan yang logik ini, terus aku rasa seram nak masuk bilik tidur. Korang tahu ke apa yang aku fikir? Aku fikir hari Sabtu mana ada cleaner bekerja. Lagipun itu dah nak pukul 1 pagi. Takkanlah cleaner tu buat OT. So, aku terus batalkan niat aku nak makan sayang. Masuk bilik tidur. Kisah aku ini memang tak seram lah sebab misteri, tapi korang lah kat tempat aku memang seram.
Itulah serba sedikit kisah misteri aku. InsyaAllah banyak lagi cerita seram dan misteri akan aku ceritakan di blog aku. Korang komen lah apa pun, aku tak kisah. Aku nak kongsikan dengan orang lain. Sekali sekian, Assalamualaikum.